Menyedari hakikat itu, pemeliharaannya diperkasa menerusi penganjuran Festival Titeh Pusaka 2026 yang membawa misi penting mengangkat nilai adat dan seni Melayu. Wartawan Asia Nabila Sutikman ada laporannya. Berlangsung di Ibu Negara semalam, festival ini antara lain memberi ruang buat tarian zapin didekati golongan muda. Melalui pengolahan muzik dan gerak tari yang membawa pelbagai tema yang lebih luas, zapin terus menarik minat generasi itu dengan penggunaan lirik lebih kontemporari diiringi langkah tari dinamik serta irama gambus rancak. Menurut penggiat seni tarian itu, minat dan niat yang ikhlas adalah penting bagi memastikan warisan itu terus terpelihara. Minat saya memang dalam zapin ni memang daripada kecil lagi lah, sebab ayah memang dah pupuk daripada kecil lagi. Dan niat kita nak teruskan tradisi zapin ni kepada biar dia tak putus. Ditarikan secara berpasangan atau berkumpulan, zapin merangkumi 3 komponen utama. Taksim sebagai pembukaan, ragam meliputi variasi gerakan yang kemudiannya diakhiri dengan kopak. Cabaran untuk menari tarian zapin ni bila kita ragam yang banyak tapi dia banyak repetition berulang. Jadi confuse tu kadang-kadang mungkin akan ada lah. Pak lipat pekajang itu dikirakan zapin yang famous lah. Sebab dikatakan seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak juga memainkan zapin pak lipat dengan zapin pekajang. Lebih menarik, keunikan serta kehalusan seni zapin turut menarik minat bangsa lain untuk mempelajari dan menguasainya. Angel as a Cina, so I lagi tahu, zapin ni dia gerak dari motif, contoh motif ayam punya gerak. So you akan lebih tahu dan lebih macam menarik bagaimana zapin tu berkembang, and then you lagi tahulah apa rasa yang kena letak. Perkembangan ini bukan sahaja menambah variasi dan rencah seni itu, malah menjadikannya lebih diterima pelbagai lapisan masyarakat hari ini. Rentak tarian zapin yang mengalun di pentas, bukti warisan tak lapor dek hujan, tak lekan dek panas dan terus menjadi pilihan generasi muda. Setiap langkah yang dialunkan menyulam tradisi dan menjadi kebanggaan bangsa dan diminati pelbagai kaum. Asia Nabila Sutikman, TV3.